Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan dua institusi pendidikan tinggi di bawahnya iaitu Universiti Kuala Lumpur UniKL dan Universiti Politeknik Malaysia UPTM disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 3 tahun akan datang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu dibuat berdasarkan prestasi keuntungan semasa yang dicapai kedua-dua institusi terbabit. Berdasarkan pada track record keuntungan yang menjadi prasyarat kepada penyenaraian untuk dikekalkan prestasi kewangannya selain daripada dipertingkatkan jumlah keuntungan dengan mempertingkatkan jumlah pelajar-pelajar yang memasuki kedua-dua institusi itu. Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan dua institusi pendidikan tinggi di bawahnya iaitu Universiti Kuala Lumpur UniKL dan Universiti Politeknik Malaysia UPTM disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 3 tahun akan datang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu dibuat berdasarkan prestasi keuntungan semasa yang dicapai kedua-dua institusi terbabit.